Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi guys. Hari ni keluar lewat sikit. Diorang semua tunggu aku. Aku last sampai pukul 10 baru aku sampai. Jam teruk. Hari ni kita ada dekat Besut. Kali ni kita nak trip kita 4 hari. 4 hari jadi mungkin akan ada 4 episod lah. Jadi jom aku tengok player-player. Aku ngantuk ke ni, tak tidur. Kita ada ni Jeman. Kita ada Arif. Ni Arif ni dia first time ni ikut trip Lawit ni. Ada tu Anif. Tahun lepas dia kena tinggal. Dia ni Cikgu Zari. Ada ni orang lama dah tak turun mancing ni. Dia dah start balik hobi baru, hobi dia. Ni Kamar. Jom kita tengok belakang siapa ada. Tak ada Abami. Okay, biasa co-pilot Abami. Lekong kita Pak Abu. Ni organizer. Kita ada Cik Bali. Kita ada Aswad. Kita ada apa? Sepek. Kita ada Iman. Jadi guys, trip kita 4 hari. Aku nak tunjuk korang sikit lah. Selalu aku tak pernah tunjuk pun dengan korang dia punya keadaan bot ni kan. Ni dia punya keluasan bot lah. Ni tempat tidur, tempat barang. Ni tempat tidur. Ni tempat tidur. Ni tempat tekong. Tu kat belakang ada dapur. Bot dia ada dapur guys. Dapur. Lepas tu ada ni bilik air. Ni bilik airnya. Bilik air guys. Jadi Arif santai dia. Jadi kita nak pergi ke first spot ambil masa dalam 3 jam. Mungkin time tu kita boleh jigging. Trip ni biasanya full bottom. Jadi apa-apa pun stay tune guys. First spot guys, dia main polo. Kita try jigging. Selit. Bismillah. Kita cuba. Apa dia? Ui, jauhnya melayang. Jauh mah melayang. Sedap main ni. Bapak 69, 70. 72, 73, 74. Ini kan paling atas sikit ni. Weh, mana rugi ni? Jauh. Oh, itu lah. 80 tu. Tak ada lah. Ui, tak sampai 80 dia melayang. Ha? Baru betul dia kerja. RM150 dek. 150 ni. Kena pakai 150. Ataupun baling atas. Balik ke sana. Baling jauh lah. Ada orang tu juga. Jauh lagi dah. Lah, kena dah. Patutlah. Budin. Strike guys. Dah kena punya, tak rasa. Alamak. Tadi kita strike seekor guys. Ikan mudim. Kita cari yang gigi. Apa ringannya ni? Oi! Dia. 2 kali aku kena. 2 kali dah kena. Lokok. Ikan kecil. Lokok ke putus? Putus bang. Lagi gitu putus. Jangan sebut lah. Kena. Nep. Kali ketiga putus dah. Putus dah? Ada barang. Lagi. Okay guys, main balik guys. Tadi putus lah guys. Try balik, kita ikat balik. Tu, Rip. Tu, ni, Rip, tu. Paling je Rip. Okay, kena. Kena tu ikan. Ikan. Udin mana ni? Ikan. Air. Ikan lah. Tak melawan pun. Mudim. Kerapu weh. Weh, aku dapat lesen awal. Kita dah sampai dekat main event kita, main bottom.
Nanti papa aku update guys ya. Aku pakai tu selayang buang ekor, seko-seko. Nanti ada aku update alright. Kenapa lagi ya? Senyap ah. Ada. Cikgu ada. Ada. Ada color. Kerapu. Kerapu lagi. Woi, bukan kerapu bang. Jenak. Ni merah tanda. Patutlah mengejutkan main lagi. Oh lama. Mantap ah. Oh. Jahat. Cikgu strike lah guys. Sekali bukan merah tanda guys. Ni jenahak ni. Aduh. Cikgu punya laluan ni cantik lah. Kita tunggu kita punya laluan lah. Nanti papa aku ni update alright. Ada ni. Wow, belagak dia. Lah, bapak besar ni, Arwan. Bapak besar. Oh, bang. Ni, kemenung ni kenapa? Angkatlah. Dia bukan guide, Bim. Dia nak gancu. Anip. Sabar ni. Tu normal ni. Mudim tu normal. Bali tu ikan betul. Bali. Oh, mantap. Ada saiz. Power. Cantik. Ui. Kita punya ada. Tak tahu ikan apa. Oh, ada color. Alah, macam mudim je. Tah, macam mudim. Bukanlah. Ni remung kot. Remung. Kunyit. Ni remung. Remung. Remungkan remungkan diri anda. Turun lagi guys. Macam ada getuk ni. Nanti papa aku update. Tadi ada remung. Nanti papa aku update alright. Strike guys. Wow. Wah, tu. Kerapu. Oh, saiz. Alhamdulillah. Arif. Saya jangan ni. Ui, Guys, kita cuba lagi guys. Tadi aku pakai slice macam ni je. Alhamdulillah boleh kerapu. Dia bagi monster lah guys. Kita cuba lagi lah. Nanti papa aku habis alright. Aku naik kerapu seko, kerapu besar. Lepas tu Bali pun belakang tadi naik kerapu besar. Lepas tu kita tukar spot sebab dah senyap. Ni kita spot baru. Kita try tengok. Kok boleh ada gorgon lagi. Bismillah. Nanti papa aku habis alright. Cikgu lagi guys. Oh, apa tu? Kerapu. Oh, mantap cikgu. Kerapu saiz pinggan, saiz hidangan. Makan petang kita guys. Nasi goreng. Bami masak. Ni ada cookies bini aku buat. Manis. Kalau makan memang dia dululah. Sabar je guys. Bismillah guys. Salam cium tangan Man. Oh, mantap je Man. Ada sotong lah guys. Mana tadi ribut. Lepas tu Pak Abu parking random lah kan. Sebab ribut. Lepas tu Jeman main bottom. Ada barang sambut. Naik sotong seekor tadi. Aku bagi candat dekat Jeman. Terus sambar. Ada.
Aduh. Aduh. Woi, man. Si baik dia sepak ni sebuah air laut. Mantap guys, mantap guys. Cek lagi kan. Oh, ada lagi guys, ada lagi. Ada lagi. Alah, candat aku dah ikat bagi kejeman pula. Minta balik lah, suruh diikat sendiri. Dah 2 ekor dah. Seorang lagi fighter, seorang lagi fighter. Aku pening lah guys. Baring kejap. Relax dulu. Oh ya. Mantap. Mantap. Tunggu Anik pula. Anik pula. Tapi manual lah guys, manual. Air 60 meter. Ini kandang tak sengaja ni. Ada? Ada. Mantap. Ada sotong lah guys. Ada ular laut. Hari kedua guys, hari kedua kita start membottom. Cikgu ada strike. Mantap cikgu. Oh. Okay guys, pagi-pagi ada cermin guys. Kita turun bottom ah. Cermin. Oh, bali kat belakang. Bali kat belakang. Adik tu. Tu lah, belum makan lagi. Oh, kena. Kena. Oh, cikgu. Oh, jemannya saiz, jemannya. Mantap man. Oi, 2 ekor. Cermin seko, kelapu seko. Cermin saiz. Oh, tolong. Tolong, 2 ekor. Oh. Turun lagi guys. Di tengah ada guys. Pakai macam ni je slice. Jimat. Oh, sampai bawah dia ambil selalu. Turun makan tu. Kutip tu. Mantap Dip. Cermin juga. Strike guys. Oi, 2 ekor cermin, 2 ekor. Iya, 2 ekor. Ada. Tolong. 2 ekor guys, 2 ekor guys. Putus kat ni. Putus lah. Ada man? Oh, cermin. Oh, cermin. Oh, ada bawah. Bawah ada ni. Bawah ada. Aduh. Tunggu kita punya guys. Oh, mantap ni. Woi, tergantung kat kepala tu. Jatuh kan? Saiz. Mantap. Oh, kena badan.
Kena badan guys. Dua ekor guys, 2 ekor. Ikan apa cikgu? Anip. Oi, kerapu ni. Mantap ni. 2 ekor. Anip di belakang 2 ekor. Cikgu punya kita tak tahu lagi. 3 seekor, 2 ekor. Seekor je. Mantap. Tengah hari guys, Abang Mi tengah masak. Cuci ayam. Ikan standby nak goreng. Nanti tengah hari ni Arif makan sarapan pagi. Mi goreng sarapan pagi tadi. Aku pun tadi baru lepas makan. Alun boleh tahan guys. Tak berani lah pagi tadi nak makan. Ni baru boleh nak makan. Mantap. Bismillah. Oi, makan tengah hari guys. Kita buat nasi air. Ada sop ayam, ada kunyit goreng, cili sauce. Bismillah. Oi, merah ni. Kena kat man? Kesangkut dengan cikgu? Gambar dia tak? Merah ni. Allah. Ui, besar. Ui, man. Besar man. Ui, cikgu. Bapak. Cikgu gambar cikgu. Gambar. Tu. Sikit dia. Tu cakap. Rek jangan ketat. Ya cikgu. Sangkut ke? Sangkut. Alamak. Ui, you. Aduh. You. Bah. Merah ni Rek, merah ni. Lambat lagi, baru 30 lebih. Ya, dia confirm Rek. Tolong ikan aku tu. Sini Rek. Sabar Rek. Sini sikit. Allahu Akbar. Angkat batu kau. Mana batu aku? Aku ada ikan tu, remung tu. Alhamdulillah. Kita masuk spot baru guys, spot baru belah petang. Jauh perjalanan jadi. Je dia. Nanti ada aku update. Alright. Layan orang main polo guys. Apollo. Putih umpan. Zaman main polo pun rot nak cari. Oi, betul. Oh, ini lauk. Lauk. Selaga sardin. Campur-campur. Oh, besar. Ada ni, ada cermin. Ada cermin? Patutlah kasar. Hati-hati tangan ni. Cikgu pun sama guys, kena. Rasa ada cermin tu. Oi, kasar cikgu. Ceman pula benda sebelah. Selah papan. Selah minyak. Selah minyak. Bawah selah papan. Ada lagi cikgu. Ceman pula kena. Ramai. Minum air. Oh, mantap Pak. Selor papan dengan ikan selayang. Tengok di mana ni pula. Oi, ada lagi barakudanya. Matahari petang guys. Matahari turun. Cantik Dah jom kita nak pergi main spot bottom. Right, nanti papa aku update. Ni cermin saja kat belakang. Ikan apa je kau? Misi.
Merah tanda. Kata merah. Ya tu. Mantap.